Ambil ke atas. Ini nanti letak tu kan. Sedap ni. Kalau aku minum ni pelan pada siapa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa tu? Ha? Tu apa, Fik? Astaghfirullahalazim, anak aku. Action. Sudah pening lah dengan si Afiq ni. Apa yang dia Google kat AI tu, semua nak percaya. Cuba tanya kawan-kawan dia ni. Tengok, tanya-tanya. Cuba tanya kawan dia. Oh, Afiq tu memang macam tu pun. Ya, dulu dia tak telefon, perangai dia elok je. Tapi sekarang, bila dah ada telefon, muka main pelik lagi perangai dia. Ya weh, kau ingat tak masa tu dia buat apa? Tak esok. Oi, Afiq! Kau buat apa atas tu? Ha? Kau buat apa atas tu? Belajarlah, aku tengok apa ni. Belajar kau? Asal belajar atas tu? Bahaya dah. Tak adalah, semalam untuk internet. Dia kata kalau duduk atas ni, senang belajar, masuk ilmu. Saya bukannya apa, tapi zaman sekarang ni, teknologi AI, Google, internet, diorang lagi pandai dari kita. Sebab tu saya ikut je. Tengok, saya ikut pun tak ada sakit pun. Okey je, sihat je. Action. Weh, dah loceng. Weh, cepat. Jom. Tangan. Ui, nak demam ni. Sekejap lah, terelakkan demam. Uish, dah suka air. Menarik ni. Supaya nanti try. Oh, sakit kepala. Bismillah. Kenapa ni? Kenapa aku rasa macam sakit kepala ni? Aduh. Action. Apa nama ramai ni? Tahu lah, Fik. Kan mak ada pesan. Jangan percaya apa semua dalam internet tu. Tapi degil sangat. Sekarang tengok macam ni. Dah jadi macam ni. Siapa yang susah? Mak juga yang susah. Tahu je Fik, kau kena tahu, semua benda yang dekat Google, AI, memanglah semuanya pandai, bagus. Tapi tak semuanya betul. Jadi Fik, kita ni kenalah ada ilmu untuk kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yelah, aku menyesal, mengaku aku salah. Aku janji, lepas ni aku akan cari dah apa AI tu kata. Macam ni lah anak mak. Tapi kan Fik, mana kau dapat resipi untuk buat macam tu? Resipi apa? Resipi buat air tu. Oh, aku tahu dekat TikTok. Video mana? Sekejap Ini. Kau tak baca caption ke Fik? Kenapa? Ni video serta air. Oh ya ke? Yelah. Sorry.